Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali balik dalam episod Ruhlah yang seterusnya. Alhamdulillah bersama saya Hilmi Salam dan saya Ikrami Omar. Jadi kalau tengok episod-episod lepas, kita dah cerita berkenaan kurban. Hari ni pun suasana kita dekat kandang ni, kita datang untuk tengok keadaan terkini bukan saja mai kat sini. Bukan saja dalam keadaan waktu sekarang ni. Sebab bukan nak kena bagi faham, kita ada di kandang Al Khairi di Mempagar. Kita buat di sini sebab sekarang ni dah masuk musim korban. Jadi memang dekat dah. Dekat dah. Jadi memang bulan saja lagi. Kita nak highlight lebih lagi. Sebulan lebih. Sebulan lebih tu kalau kata tambah tolak. Dan kalau kira sebulan lebih tu raya. Kalau kata nak daftar, pendaftaran dibuka, ditutup, nak proses, yalah, faham. Mungkin ada sebagai orang nak buat korban kat masjid, nak buat kat surau, nak daftar orang urus. Tak boleh dah. Sebulan ni sebenarnya dah kritikal dah. Orang kata apa saat-saat akhir dah. Betul. Kalau ada plan pun mungkin kita dah buat plan awal sebelum ni. Kalau tak ada plan lagi, mungkin boleh pakat like, share, kongsi kepada seramai mungkin ahli keluarga, adik-beradik kita, kenalan-kenalan kita. Mungkin kita akan jadi penyumbang untuk diorang ni buat ibadah kurban. Kalau kita tahu pun ibadah kurban sunat muakkad yang dituntut, sangat dituntut. Bahkan ada hadis dekat sana kan, yang Nabi SAW tekankan untuk ibadah kurban ni, dan Nabi SAW tak pernah kan tinggalkan untuk ibadah kurban setelah turunnya ayat untuk dilakukan ibadah kurban ni. Jadi kalau kita tengok yang lepas, Haji Ikrami dah ceritakan panjang lebar berkenaan perjalanan beliau dekat Uganda, macam mana keadaan dekat sana, pengalaman kita pernah pergi kan, dia orang dekat sana, kenapa sampai kita pergi ke sana. Jadi hari ni kita nak tengok lebih mendalam makna kurban itu sendiri, siapa yang akan dapat sumbangan-sumbangan tersebut, dan kenapa kena buat ibadah kurban. Kita nak tekankan pasal benda tu lah. Dan siapa yang belum tengok episod kami yang lepas cerita pasal Uganda, mungkin nanti takut tak faham ni apa ni, kenapa dah sebut Uganda ni, boleh buka podcast Ruhlah. Tak subscribe dulu. Lepas tu tengok video-video kami yang lepas, kami ada share. InsyaAllah dengan tengok video lepas dan kalau tengok video yang sekarang ni, mungkin akan lebih faham dan lebih sampai untuk nak menghayati penghayatan korban tu. Jadi insyaAllah hari ni pula dalam episod ni kita akan masih lagi berbincang berkenaan dengan korban. Macam Salam dah beritahu, saya ulang balik, jangan lupa kongsikan sebanyak mungkin manfaat. Kami harap dengan perkongsian kami sampai, dan kami mengharapkan juga perkongsian tuan-tuan dan puan-puan yang menonton video ni share kepada seramai mungkin. Kita boleh sama-sama kongsi pahala dan kongsi orang panggil sharing lah pandangan-pandangan, insyaAllah. Okay, Alhamdulillah, bila kita bercakap berkenaan dengan korban, Salam, kita sebut korban, ramai orang kata tak tahulah dulu ataupun sekarang, tapi bila dulu macam kita lah kecil-kecil, bila sebut korban ni kita rasa meriah. Betul? Meriah sebab apa? Sebab nak raya korban, bukan sebab nak pakai baju baru pun, tapi sebab nak pergi tengok lembu. Betul. Kita tunggu dah 2 hari sebelum tu, tunggu dah. Ni nak tunggu lembu nak turun ni. Kat mana nak ikat semua. Kemeriahan korban. Cuma dulu benda tu dia macam nak cakap, dia dah jadi korban ni, dah jadi fitrah sebenarnya. Jadi fitrah memang kita akan seronok. 2 hari raya, hari kemenangan umat Islam, hari raya Aidilfitri kita baru selesai, dan sekarang ni kita menuju ke Aidil Adha. Betul. Jadi 2 hari raya ni hari yang akan kita raikan sebaik-baiknya. Cuma sekarang ni bila konteks korban ni, makin hari kita nampak makin ramai orang yang wallahualam mungkin dia terlupa, mungkin terlepas pandang dengan kesibukan. Makin sibuk, masa pun makin rasa makin pendek. Kita pernah bincang dengan kita punya penasihat syariah sebelum ni, bila cakap bab korban ni, kita kata, kita mempersoalkan, bukanlah mempersoalkan, kita tertanya-tanya, kenapa bila hari raya Aidilfitri kita 1 Ramadan terfikir, tahun ni pakai baju warna apa? Bukan sebelum tu lagi. Sebelum tu ni, baju warna apa tahun ni? Dah tulis dah. Brand apa? Nak pergi mana? Sebab apa? Sebab kita nak kena, bukan nak kata sebab kita nak liga warna, tapi menjadi benda normal. Sebab kita nak kena buat calculation, tambah-tambah ketua keluarga nak kena calculation. Anak 3 orang berapa, anak 5 orang berapa nak kena beli baju, kasut dan sebagainya. Sebab nak raikan. Jadi sekarang bila masuk konteks korban, kita tertanya, kenapa kita tak buat benda yang sama? Benda tu mungkin yang hari ni kita nak bincang lagi dalam, supaya kita nak ramai lagi orang faham, ramai lagi orang tahu. Sebab kenapa kita tak buat benda yang sama?
kadang-kadang mungkin kita ambil masa sejenak, kita cuba fikirkan. Kalau Sebab sebelum apa? ni pun, kalau sebelum ni, kalau kita tengok ikut data kita yang sebelum-sebelum ni, bila kita buat kiraan, kita bercakap dengan kawan-kawan industri, bila kita dapat data tu sangat menyedihkan. Betul. 2%, 3% saja yang buat. Wallahu alam setahap mana benda tu. Tetapi kalau kita tengok balik, ramai lagi yang tidak mempunyai kesedaran berkorban. Betul. Jadi benda ni lah yang kita nak cuba educate kepada semua, supaya kesedaran tu mungkin dah ada, cuma nak ingatkan balik supaya mereka pergi tengok sendiri. Kalau sunahnya tengok depan mata sendiri. Kalau tidak ada kemampuan, macam kita buat lah, Al-Khairi Korban ada sediakan, uruskan susunan dekat luar negara, dalam negara, bahkan sampai ke dalam negara pun kita buat. Kalau ikut tahun lepas yang kita buat dekat Kiblah, berapa ramai peserta-peserta korban kita turun sendiri. Yang pada tahun pertamanya dia sekadar buat korban je dengan kita. Tahun yang selepas pada tu, tengok saja. Dia main tengok saja. Datang pula tahun lepas, dia sendiri sembelih. Lepas tu bantu urus pula lembu-lembu lain. Bukan dia main sembelih lembu dia. Betul-betul orang kata meraihkan, betul-betul ambil suasana. Dia sebab itu keseronokan yang kita rasa. Betul. Sebab mungkin salah kita patah balik sikit lah. Patah balik sikit. Dah alang-alang kita cakap bab korban kan. Bila kita patah balik sikit, sebab nak memberi jawapan yang tertanya-tanya, kenapa kena buat korban? Apa dia korban ni? Siapa kena buat korban? Sebab ramai juga di antara kita ni yang saya jumpa berdasarkan feedback, kita tanya, kita survey. Kadang-kadang ada di antara kita ni yang faham, tak apalah, korban dah pernah buat dah dulu sekali. Ada sebahagian macam tu. Ada juga sebahagian macam, tak apalah, ayah aku dah buat dah korban. Nah, maksudnya ayah dalam konteks kita ni bukan konteks anak yang bersekolah. Kita konteks anak yang dah bekerja, berkeluarga. Kita nak fikir ayah, Tok Wan daripada buat dah. Kita faham macam tu. Cukup sekadar itu. Tapi walhal bila kita tengok balik kisah pensyariatan korban, bukan ni secara ringkas lah, secara ringkas supaya nampak sikit gambaran. Kisah pensyariatan korban, Nabi Ibrahim AS dia berkahwin dan dia tak ada anak bertahun-tahun. Berapa tahun lah? Berpuluh tahun. Saya tak ingat berapa secara tepat. Berpuluh tahun dia tak ada anak. Mungkin siapa yang tengok, menonton dan lalui pengalaman yang sama, 5 tahun ni pun kita rasa 5 tahun tak ada anak. Orang bercakap lagi. Betul, orang bercakap. Setiap tahun raya orang tanya. Betul. Jadi satu orang kata apa, ujian ataupun dekat keperitan yang kita lalui. Okey, jadi Nabi Ibrahim dalam keadaan yang sama, berpuluh tahun tak ada anak, tiba-tiba Allah hadiahkan anaknya yang bernama Ismail AS. Nabi Ismail yang kita kenal. Dan diringkaskan cerita, bila dihadiahkan Nabi Ismail, tiba-tiba Allah nak uji dia lagi pula. Dia perintahkan dalam Quran, jangan terlupa ayat Quran tu. Tapi yang Allah perintahkan, Allah kata Allah minta supaya disembelihkan. Cuba bayangkan, berpuluh tahun tak ada anak, tiba-tiba dihadiahkan, dan hadiah tu nak kena sembelih. Dan kalau kita tengok lebih mendalam, Nabi Ibrahim ni bila dia dapat perintah untuk sembelih anak dia Nabi Ismail ni, bukan dia tahu lagi Allah akan gantikan dengan kibas. Dia cakap ganti dengan tak tahu, benda tu benda tak tahu. Memang dia niat, dia nak Allah. Lalu perintah Allah ni, dia nak buat perintah Allah, dia nak sembelih anak dia tu. Betul. Bayangkan perasaan seorang ayah macam mana. Itu nak kata hebat, mungkinlah. Yalah, kita faham Nabi Ibrahim dia seorang Nabi, kehebatan dia yang tak ada orang kata apa, tolak banding, tak ada tolak banding je. Maksud apa saja kerana Allah Ta'ala. Hari ni kalau kita buat konteks korban, kita tahu apa ganjaran, apa pahala, kita mengejar syurga. Bukan nak kata benda tu salah, tapi maksudnya nak kata kehebatan niat mereka tu lebih tinggi, dahsyat, subhanallah. Dan akhirnya Nabi Ibrahim sembelih anak dia dan digantikan dengan kibas. Cerita yang masyhur, cerita yang popular, semua kita tahu. Di situlah, daripada situlah hebatnya Nabi Ibrahim tu terus disyariatkan untuk kita melaksanakan ibadah korban sampai ke hari ni. Pahala berterusan kepada Nabi Ibrahim AS. Pahala berterusan, dan Allah nak tunjuk kepada kita, itulah hebatnya pengorbanan. Bila berkorban on the spot, dia berkorban, Allah gantikan dengan kibas. Dan Allah bagi tahu dekat kita benda yang sama hari ni, untuk kita berkorban, melakukan pertumpahan darah. Dalam surah Kautsar, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar, salat dan lakukan sembelihan. Sebab apa? Sebagai tanda syukur. Ini benda yang selalu kita nak sebut. Allah bagi kat kita nikmat yang sangat banyak. Allah kata
Aku bagi Sampai ada nikmat orang sangat marah dah banyak. bila kita duk buat banyak sangat education ni. Berapa ramai dah kalau perasan, ramai dah mula marah dah. Dia kata jangan tekan-tekan lah. Orang tahu lah. Alhamdulillah. Kalau dah tahu, dah Ada dapat kesedaran. kesedaran, Alhamdulillah. Kita sebenarnya kita nak sampaikan kepada orang yang belum tahu lagi, belum ada kesedaran. Bahkan kalau kita tengok, ramai lagi yang masih kata, oh sembelihan ni, korban ni kena buat sekali semua hidup. Betul? Sebenarnya, Masih ada. Selama mana Allah duk bagi rezeki tu, macam mana cara kita nak bersyukur kepada Allah, ini salah satu cara. Dan ini dituntut oleh Nabi SAW. Nabi tak pernah tinggal benda ni sampai baginda Nabi SAW wafat. Jadi, ini sebenarnya ibadah yang terbaik yang sepatutnya kita buat pada hari raya Aidil Adha. Hebatnya kita beragama Islam ni. Allah perintahkan kita untuk melaksanakan satu. Kalau kita patah balik, kita ni dilahirkan sebagai seorang hamba. Betul. Hamba ni tugas dia adalah untuk beribadah. Itu tugas seorang hamba. Bagi ganjaran ke tak bagi ganjaran kan memang kita ada hidup ni Tidak untuk beribadah. diciptakan melainkan Diciptakan untuk beribadah. Tapi hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala hidupkan kita, ciptakan kita, Allah suruh kita beribadat. Dah ibadat, dia bagi hadiah pula. Syurga. Dan sama macam korban. Kita Allah yang kata, perlu semua ni sebenarnya. sebenarnya kita yang tak perlu. pun. Allah tak perlu pun. Dan hebatnya bila Allah kata zahirkan rasa syukur, kita bersyukur. Sebab apa? Dengan nikmat Allah bagi macam-macam nikmat. Dan nikmat ya, bernapas, boleh berpakaian, Semua. kita boleh berjalan dalam keadaan sihat sempurna. Alhamdulillah. Allah bagi nikmat yang sangat cukup. Beragama Islam. Allah kata dengan nikmat-nikmat yang Allah bagi, zahirkan kesyukuran tu dengan lakukan sembelihan. Lepas tu dah buat sembelihan, Allah kata orang yang bersyukur ni la azidan lakum, Allah tambah pula. Tambah lagi. Aduh, kadang-kadang kita Semua fikir dah bagi dah. subhanallah, kita tak tahu hebat tu, kata hebatnya kita dalam beragama ni. Jadi sebab itulah kami dekat sini buat perkongsian ni, kami nak sharing, nak mengajak. Ya, kami akui, kami sendiri menguruskan, kami menyediakan perkhidmatan. Tapi dalam masa yang sama, kami tidak menekan-nekan mesti kena buat dengan kami. Wajib Tak, tak ada istilah wajib. tak wajib, tak ada. Pulang Nak buat dengan kami, insya-Allah kami akan lakukan yang terbaik. sebaiknya. Tapi sekiranya tidak buat dengan kami mengharapkan dengan penyampaian, dengan percakapan, perkongsian kami, tuan-tuan dan puan-puan dan orang-orang semua yang tengok video kami dapat kesedaran untuk melaksanakan ibadah korban. Benda ni memang pengalaman kita pun dulu awal-awal waktu kita buat iklan korban, tak ramai pun. Betul. Tapi makin tahun ada tak ingat ada seorang dua hamba Allah tu dia tulis, dia kata dekat Facebook, dia kata dia ni dah berpuluh tahun dah hidup tak pernah rasa terdetik nak buat korban. Betul. Tiba-tiba dia kata dengan video-video tu dia terdetik buat korban, dia beli, dia buat dekat tempat dia sembelih sendiri, maksud dia menguruskan dia, tak buat dengan kita pun. Tapi bila kita baca status tu kita rasa Macam seronok Allah, sampai benda ni. Benda nikmat kita yang cuba paling seronok. Okey. Itulah Kemudian sebenarnya kita apa yang nak kami nak masuk sampaikan. sikit berkenaan dengan tadi, bila siapa-siapa nak buat terpulang. Kita tak tekan siapa-siapa. Cuma bila Haji Kerami kata menguruskan dengan sebaiknya, di antara benda yang kita cuba uruskan dengan sebaiknya ni adalah yang pertamanya, kita susun sistem kita tu sendiri. Dia boleh track dan trace keadaan lembu sekarang masa tu, bila kita buat penerimaan, bila kita buat sembelihan, bila selesai sembelihan. Sebab dekat sana ada satu sunnah. Bagi orang yang berkorban ni, dia tak potong janggut dia tak potong bulu-bulu ada kat badan, kuku dan sebagainya. Jadi dia akan dapat notification. Jadi mudah dekat situ. Telus dia sampai terus dekat dia notification. Oh, hari ni dah boleh potong kuku dah. Jadi alhamdulillah. Kemudian akad kita pun dengan para peserta kita ni jelas daripada awal. Berat timbangan kurban, bila penerimaan, kawasan penerimaan. Jadi benda tu kita dah tengok daripada detail berdasarkan kita punya penasihat syariah. Dia dah nasihat dah. Kalau nak buat secara telus benda ni, kita kena buat beberapa benda. Bahkan yang dalam negara ni sebenarnya kalau kita nak ikut hati kita nak urus dengan susah, nak ambil lembu, nak kena jaga, nak bagi makan dan semua benda tu mengganggu kos dan sebagainya. Tapi sebenarnya dia kata dekat kami, yang kami ingat sampai hari ni, hampa duk ajak orang nak buat sunnah korban. Tapi sebenarnya yang paling sunnah adalah tumpah darah tu di hadapan mata sendiri. Jadi yang itulah kita buat sampai ke tahap sekarang ni. Alhamdulillah kita dah ada base kita dekat sini. Kita boleh tengok keadaan lembu, keadaan terkini apa semua, penghantaran bila semua kita dah jelas, clear. Ikut apa yang kita dah akad dengan peserta, yang tu kita akan tunaikan dengan sebaiknya. Tu mungkin kita cerita sikit pasal yang sebaiknya tadi tu. InsyaAllah.
bila kita sebut pasal korban. Tadi kita dah cerita dah korban. Harap-harap dapatlah pencerahan, pendedahan sampai kepada para penonton. Kami insya-Allah kami doakan yang terbaik, dimurahkan rezeki, dilancarkan segalanya untuk buat korban yang terbaik tahun makin tahun. Jadi bila kita sebut pasal korban, ni kita nak bincang pasal nak membantu orang yang memberi alasan, kita nak bagi pencerahan, nak bagi pendedahan. Bila korban ni biasanya kita faham, okey kena buat macam ni. Depan mata. Betul. Yang tu macam Salam dah bagi tahu tadi. Benda tu yang terbaik. Itu sunnah yang dituntut. Betul. Tapi kadang-kadang ada sebagai orang kata, macam mana kalau kami yang tak sempat nak kumpul duit sampai 1,000 sampai 700-800 untuk satu bahagian lembu nak buat dalam Malaysia. Kami boleh kumpul dekat 500 je. Jadi sebab itulah macam kami sendiri di Al-Khadi Korban ni buat pendedahan, buat kemudahan yang kita sediakan untuk para kita punya pelanggan ni. Kita menyediakan korban dalam dan korban luar negara. Selalu mungkin ada sebahagian yang dah faham bila sebut dalam dengan luar, okey clear. Tapi ada mungkin sebahagian apa maksud dalam dengan luar ni. Jadi secara ringkas lah, nanti mungkin Salam boleh tambah lagi. Bila kita sebut dalam ni maksudnya itu korban yang terbaik. Macam Salam dah cerita tadi, buat dalam negara, buat sendiri, mai pilih lembu sendiri, sembelih sendiri, join lapah, buat agihan, ambil makan dan sebagainya. Tapi sekiranya tidak berkemampuan dalam konteks kewangan ke apa dan sebagainya, masa satu lagi mungkin kemampuan tu ramai orang macam kita pernah cerita sebelum ni, kemampuan ni dia subjektif. Kemampuan ada ni subjektif. Dia prioritikan benda lain. Ada orang harta, ada orang masa, ada orang macam-macam lah. Kemampuan masing-masing lah. Jadi sebab itulah kita provide juga, kita sediakan juga korban luar negara. Luar negara ni tengok pada negara-negara yang memerlukan. Negara dia sebab korban satu ibadah tuntutan. Korban memang kita disarankan buat setiap tahun. Untuk apa? Orang yang berkemampuan nak kongsi kebahagiaan dengan orang yang kurang berkemampuan. Ada negara-negara macam kita pernah cerita dah sebelum ni, Uganda, kawan-kawan kita ada negara-negara Asia yang miskin, yang nak rasa nikmat daging tu pun susah. Nak makan daging susah. Jadi sebab itulah bila kita buat, kita nak kongsi dengan mereka ni. Jadi mungkin kata kat Malaysia tak buat, jangan tak buat terus. Kita pergi buat kat luar negara. Sebab luar negara ni sebenarnya banyak. Betul. Mungkin kalau tambah sikit lah. Kesusahan kat luar negara ni, kalau kita tengok kita sekarang ni, mungkin kita boleh makan lagi satu bulan tu 2 ke 3 kali daging. Betul. Keadaan mereka ni memang luar biasa. Jika kami pergi dulu, setahun tu mungkin sekali dapat. Mungkin 2 kali setahun. Jadi macam mana? Kadang-kadang tak dapat. Kadang-kadang tak dapat tu. Tunggulah ramai-ramai, ingat kisah tu. Tunggu ramailah nak ambil daging ni. Tapi kita mampu bagi kepada certain yalah saja. Yang prioriti lah, keutamaan. Separuh saja yang kita boleh bagi. Jadi yang balance tu balik kosong macam tu je. Dan seronoknya mereka ni, kalau kita tengok mereka punya proses pemotongan daging apa semua tu, kita ni kadang-kadang kepala kita tak tepi lah. Kulit kita tak tepi. Mereka ada segala kepala kulit yang kita tengok. Kalau istilah orang kita ni yang baik kata, hai, rengga pun tak ada rezeki. Lebih kurang macam tu lah. Nak abang kata betapa daifnya mereka ni. Jadi kalau tak berkemampuan dengan modal tak apa cukup 800, 900, kita buat pemilihan untuk buat di luar negara. Yang penting kita boleh kongsikan juga nikmat tu, dan kita boleh agungkan syiar Allah, tuntutan nak buat korban. Kita buat juga korban. Tahun ni aku tak nampak buat dalam negara, aku buat luar negara lah. Buatlah apa Pak Atui ke satu bahagian. Ada kita buat pula baru ni Pak Rahmah. Sebab ada permintaan kata, Pak Atui pun kami tak mampu ni, kami tekat 300 je. Betul. Kami kita provide juga. Tapi dalam orang kata apa, kuantiti limited lah, terhad. Sebab kita tidak sarankan sebenarnya untuk nak buat yang sampai kita tahap highlight kualiti. Cuma kalau sampai tak boleh buat langsung, sebab tu kita fikirkan ada satu keperluan yang kita buka sikit laluan tu untuk mereka rasa sendiri. Sebab mereka teringin sangat ni, nak teringin juga nak korban ni. Macam mana, ada cara. Sebelum ni memang kita tolak, kita memang minta maaf sangat tak boleh buat. Tapi kali ni kita jumpa cara yang kita boleh buka satu harga yang sesuai dengan keadaan lembu dan sebagainya, yang kita tengok rasa sesuai, tu kita buka dan offer dekat semua. Cuma macam kita beritahu, kita punya saranan adalah lembu yang terbaik. Betul. Yang lebih tinggi harganya, yang lebih baik, lebih besar saiznya. Itu kita punya cadangan, saranan. Tapi kita, yalah ada sebahagian yang memang setiap tahun duk minta kita rasa macam khalak pula. Kita dah cerita korban, tiba-tiba nak buat korban, tak boleh bantu. Jadi kita bantu dalam kelompok yang kecil.
Dengan harapan permulaan mereka mungkin mula dengan hak 300 ni, tahun depan dia boleh upgrade yang lebih baik, yang lebih besar saiz, yang lebih bagus kualiti dia. Itu harapan yang kami letak. Yang Dalam ibadah ni sebenarnya, dalam ibadah ni first kita kena paksakan diri lah. Yalah, kita pun sendiri pun macam-macam benda nak kena paksa, nak kena ni, nak tambah baik dalam hidup. Mungkin dalam kurban pun niat kita yang sama juga. Dia start daripada kecil, makin lama dia macam, seronok sebenarnya buat kurban ni. Dia rasa puas hati. Oh, rezeki yang Allah bagi dekat aku sebahagian ni, aku boleh bagi balik ke Allah. Jadi, macam tu, kita bagi open, buka peluang dekat mereka ni untuk dia bersama-sama dengan kita, insyaAllah. Sebenarnya, kalau kita tengok balik salam, benda matematik paling mudah lah, orang kata paling pejam mata. Setahun 365 hari. Kalau kita buat tabung korban, sehari bos RM1. Betul. Allah tak faham. Kadang-kadang bila satu masa kita nak ambil duit seketui, mungkin dia rasa macam Ralat lah. berat. Susah. Dia rasa macam hari ni habis gaji ku separuh ni. Separuh ke suku, dia rasa macam ambil sebahagian. Tapi kalau kita ambil sehari RM1, Betul. RM1 takkan. Yalah. Takkan lah kan. Yalah bahasa mudah. Jadi kalau kita ambil RM1, kalau kata 365 hari, kita dah boleh RM365. Betul. Dah lebih daripada apa yang diperlukan. Sebenarnya dah boleh lebih. Yalah, kita ambil contoh lah korban ramah yang kami sediakan. Dalam 320. Jadi maksudnya lebih daripada yang diperlukan lah. Mungkin permulaannya macam tu, tapi tahun demi tahun kita upgrade lah. Betul. Sehari RM2, sehari RM3. Ni orang kata kita bagi matematik mudah sebab ada banyak yang menyatakan tak mampu, tak tahu macam nak. So ni matematik paling mudah, tapi saya rasa ramai di antara penonton kita bukanlah setahap tu, tapi rasanya lebih berkemampuan lebih pada tu. Sebab kemampuan tu kita lah yang lebih tahu tahap mana kemampuan kita. Jadi pendek kata, kalau kita boleh rangkumkan semua yang di antara yang kita duk bercakap tadi tu, di dalam negara ni dia lebih kepada kebersamaan. Kita nak buat tagihan bersama penduduk setempat, keseronokan yang kita kembali kepada fitrah tadi. Kita nak raih Aidiladha ni. Kemudian yang luar negara ni lebih kepada keperluan dia, survival, dia nak rasa daging tu, kita bantu keadaan dia, keseronokan dia. Maksudnya lebih bahasa mudah dia, kita kongsi kegembiraan tu bersama. Kita pernah pakai tagline tu, kongsi kegembiraan bersama. Yalah, sebab kita nak kena faham, pada asasnya korban adalah satu ibadah kesyukuran. Nak zahirkan rasa syukur kepada Allah. Lepas kita zahirkan, macam mana nak bagi rasa tu sampai. Kalau di Malaysia ni kita raih dengan yalah, sebab bila kita sebut pasal korban, dalam pembahagian daging korban tu ada yang kita sunnah untuk ambil dari sendiri. Kita ambil sendiri, bawa balik, masak, rasa sendiri. Ada juga yang kita nak bagi kepada orang yang susah, dapat boleh bagi sendiri, kita seronok. Yalah, kita tengok ada orang susah yang memang mereka ni tak ada kemampuan untuk korban, tapi mai tunggu raya korban ni, mai tunggulah dekat masjid nak tengok, nak rasa. Jadi kita kongsikan mereka, kita rasa perasaan tu perasaan yang setiap kita boleh rasa, tapi kita tak tahu macam mana nak cerita perasaan tu. Tak dapat dibeli lah. Perasaan yang tak dapat dibeli. Betul. Jadi itu yang kita nak cari dalam korban ni. Bila di Malaysia, kita boleh raih sendiri, kita boleh kongsi kegembiraan dengan yang terdekat, dengan seronok. Dan bila di luar negara, biasanya di luar negara ni macam pengalaman kita pergi sana dulu, tahun lepas pergi apa semua, lebih kepada kita nak bantu mereka. Kita dah zahirkan kesyukuran dan kita nak bantu mereka. Sebenarnya bila sebut nak bantu ni, alang-alang cakap lah kan. Bila kita kata satu bahagian, contoh 320 amrah, tapi kita ambil lah yang standard punya 420 kan. Mungkin ada penonton kita yang lebih berkemampuan. Betul. Yang lebih berkemampuan ni dia kata nak buat dalam negara pun nak buat, luar negara pun nak buat. Betul. Mana pun nak buat. Tak ada masalah. Kemudian kita ada juga peserta-peserta kita yang memang dia buat luar negara, dalam negara, dan dipilih pula lembu-lembu yang terbaik, yang paling besar. Jadi itu di antara yang terbaik. Dalam agihan bersama yang kita nak buat tadi, kita rangkumkan agihan kebersamaan ni, dekat luar negara pun dibantu juga untuk kesinambungan hidup mereka dekat sana. InsyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, penonton podcast Suruhlah, dengan apa yang kami kongsikan tadi, apa yang kami sampaikan tadi, mungkin kita boleh ambil masa sejenak, terduduk saat termenung, kita tanya balik pada diri kita. Dengan
dengan apa yang kami sampaikan tadi, dengan kami cerita, dengan perancangan, plan, apa lagi alasan yang membuatkan kita tak buat lagi korban? Mungkin kita kata, ya sebab macam kita dah bincang tadi, kemampuan dia subjektif. Betul. Kita nak kata mungkin nak A alasan dia ni, B alasan dia ni, macam-macam sebab. Dan kita tidak, yalah kita tak mau lejas kita orang tak buat korban. Tak. Sebab tu kita kata duduk saat sejenak, fikir balik, oh ni persyariatan korban. Allah suruh korban sebagai tanda syukur. Lepas tu hadis Nabi SAW, Nabi kata apa? Siapa yang tak lakukan korban jangan dekat dengan tempat solat kami. Nak abad apa? Penekanan tu. Korban ni bukan biasa-biasa. Bukan sampai biasa. Nabi kata macam tu, maksudnya luar biasa. Maksud luar biasa. Dia bahasa kita lah macam. Orang tak buat korban ni. Jangan main duk ni circle kami buat korban. Nak abang kata circle lah. Yalah kita dituntut untuk melakukan ibadah tu. Kita kena buat. Bila masuk bulan Ramadan, kenapa semua kita nak bekerja-kejar melakukan ibadah solat sunat tarawih? Solat sunat tarawih bukan wajib. Tapi kalau tak buat tu rasa halak tu. Betul. Sedangkan korban ni penekanan dia lebih daripada solat tarawih. Nak abang kata sampai Nabi kata macam tu, tak buat jangan main tempat solat kami. Sampai ada sebahagian mazhab yang mewajibkan kita menekankan sunat muakkad. Kalau solat tarawih sunat je. Betul. Jadi sebab itulah saya kata mungkin kita duduk sejenak, kita boleh fikir apa lagi sebab. Dan nak tambah sikit dalam negara-negara yang menggunakan mazhab tu, keadaan penduduk dia bukanlah mampu macam kita sekarang ni. Dia mungkin dia kena kumpul, dia kerja biasa saja, tapi dia sanggup kumpulkan duit hari demi hari, bulan demi bulan untuk beli haiwan kurban yang terbaik untuk dia nak serahkan. Macam cerita kisah dululah anak Nabi Adam, kawan ni bagi yang lebih kurus, kawan ni bagi yang terbaik, Allah terima yang terbaik tu. Jadi tengok apa lagi, macam Haji Grami kata tadi, apa lagi alasan nak kata kurang faham, insya-Allah kita cuba educate. Mungkin boleh tengok video ni, dia lebih jelas hari ni. Oh, aku sunatnya kena buat kurban. Sebab apa? Sebab untuk diri aku juga. Betul. Bukan Allah minta benda tu untuk dia, tapi kita buat tu untuk kita laksanakan perintah yang dia dah tetapkan. Jadi kita buat benda tu tanda kesyukuran, banyak sangat nikmat yang kita dapat. Kalau kita contoh mereka ni, kadang-kadang kita bagi contoh mereka marah balik. Apa nak samakan? Bukan nak samakan, tapi benda tu memang realiti berlaku. Mungkin ada sebahagian yang macam kita duduk tahu dah lah, dia kumpul duit ramai-ramai, dia tak buat seperti mana kurban yang disyariatkan tu. Tapi sebenarnya ada juga yang kita jumpa, banyak juga yang kita jumpa yang sanggup setiap bulan ni dia letak satu portion duit dia. Kata ni untuk kurban aku. Dia wajibkan dah. Macam kita kena bayar installment. Macam kita installment kereta ke, installment rumah ke dan sebagainya. Memang kita dah letak satu tempat dah. Untuk setiap bulan memang kena buat benda ni. Jadi itu sebab macam kita sebut tadi, kembali balik prioriti kita tu. Adakah kita nak letak dekat mana prioriti kita ni? Korban adakah kita nak letak nombor 10 ataupun kita nak letak nombor 1? Itu terpulang kepada kita, subjektif masing-masing. Kenapa kita tak letak tuntutan korban ni yang level macam saya sebut. Contoh nak kena buat kereta, nak kena bayar bulan-bulan. Tadi kita sebut kalau korban sehari RM1, RM2 nak kena kumpul. Kereta takkan sebulan RM1, RM2. Kereta berapa ratus sebulan. Macam-macam jenis kereta kita pakai. Minimum RM500 sebulan. Atas dia kita minimum RM500 tu Mavic. Jadi kita letak prioriti benar. Setahun sekali mesti kena bayar road tax kereta. Betul. Dah RM1,000. Betul. Berapa bulan sekali nak kena servis kereta. Kita faham sebab kita boleh katakan benda ni sebagai orang tanpa keperluan untuk kita nak bergerak pergi tempat kerja, nak buat urusan itu dan ini. Tapi dalam konteks kenapa kita tak letakkan korban ni sebagai satu prioriti, keutamaan yang sama macam tadi juga. Kita kena tak dia sebenarnya bila kita tengok balik salam pengalaman-pengalaman sepanjang kita menguruskan ibadah korban ni sebenarnya bukan pada kemampuan kewangan. Ni majoriti, bukan dia ada yang terlibat dengan kemampuan ni, ada yang belum mampu dan sebagainya. Tak apa, siapa yang belum mampu yang tengok kita punya ni, kita doakan semoga Allah lancarkan dia punya rezeki dan sebagainya, insya-Allah. Tapi majoriti yang kita tengok bukan dari segi kewangan, dari segi kesedaran. Dia rasa macam tak apa aku dah buat dah. Oh tak apa aku bukan wajib. Oh tak apa aku tahun depan lah. Wakil. Dia banyak alasan-alasan macam tu. Tapi sebab itulah kami rasa nak
buat perkongsian, nak berulang kali nak cakap benda ni sebab nak tekankan benda ni bukan benda yang biasa-biasa. Betul. Tapi tuntutan yang sangat-sangat penting. Sebab tu kita nak semua yang tengok kongsikan dapat Jadi sebab itulah kita nak semua yang tengok dapat pendedahan. Kita akan, orang kata apa salam, kadang-kadang mungkin ada sebahagian orang tu kita cakap sekali dia terus sampai kat hati. Tapi ada kadang tu 10 kali, 20 kali. Tapi insya-Allah doa-doakan kami ni supaya istiqamah. Bercakap tanpa henti sampai sebanyak Dan mungkin. hidayah ni bukan kita boleh paksa. Hidayah bukan hak milik kita pun. Betul. Kita Sendiri pun kita mahu minta supaya Allah bagi hidayah. Mungkin kita boleh sama-sama lepas ni kita doa juga yang mendengar, yang ada kesedaran, terlupa pada kesedaran tu, diberikan hidayah balik untuk kita semua. Bukan Betul. kita nak tunjuk kepada penonton saja, untuk kita semua ni. Supaya ada balik kesedaran untuk kita cuba cari ibadah-ibadah yang kita boleh taqarrub, kita kata mendekatkan diri ni kepada Allah. Sebab itu matlamat kita sebenarnya. Kita last kali nanti, memang itu matlamat akhir kita. Dan kita hari ni juga sajalah kongsi dengan para penonton. Bila kita nak bercakap benda ni, bukanlah sekadar kita bercakap, tapi kita sendiri utamakan untuk kita sendiri buat korban. Kita utamakan pasukan-pasukan kita di pejabat untuk buat korban, ahli keluarga buat korban, orang yang terdekat buat korban. Supaya benda ni, sebab itulah kami katakan tadi, tuntutan yang bukan kami hanya nak bercerita, tapi kena bercerita dalam masa yang sama kami nak mendidik diri kami untuk istiqamah dalam lakukan korban. InsyaAllah. Jadi sebab itulah muhasabah balik, cek balik, tengok dekat mana lagi pak kekangan. Kewangan ke, apa kemampuan apa ni, dari segi masa ke, tenaga ke, tak boleh turun ke, tak boleh. Sebab hari ni banyak sangat jalan, banyak sangat cara untuk nak buat korban. Cuma atas kita cara yang mana yang kita nak pilih. Cuma muhasabah, cari apa punca yang menyebabkan kita masih tak buat lagi korban. Cuma dalam masa yang sama, bila kita duduk tekan sangat benda ni kan, kita kena ucapkan juga tahniah kepada mereka yang memang ada kesedaran setiap tahun. Betul. Sebab kadang-kadang orang marah, kata, kami dah buat lama dah. Bukan. Sama dulu. Kita cerita kepada orang yang belum ada kesedaran. Yang dah ada kesedaran ni, memang kita ucap tahniah. Kita ucap tahniah. Kami doakan supaya dapat istiqamah insya-Allah. Untuk berterusan buat benda ni sampai akhir hayat kita. Sebab benda ni memang dituntut setiap tahun, saban tahun. Sebab nikmat bukan dia main sekali je. Betul. Dia main setiap nikmat, tahun, setiap hari. Ujian, dia main nikmat balik. Betul. Nikmat nikmat berapa banyak. Ujian yang kita dah lalu ni berapa lama dah. Kita dah lupa dah hujan-hujan tu pun. Yalah, nak kira dengan kehidupan kita sampai hari ni, boleh cek umur kita berapa, dengan apa kita dapat, makan, minum apa semua, segala apa semua. Adakah korban ni sampai 10%? 1% pun tak sampai. 1% pun tak sampai. Jadi sebab itulah yang dah buat, macam salahnya kita, siapa yang dah buat tu tahniah. Teruskan, istiqamah. Ambil lah apa yang kami kongsikan ni. Kredit lah. Kita bagi kredit lah. Ambil apa yang kami kongsi ni sebagai kesedaran tambahan, bagi semangat tahunan dan sebagainya. Dan siapa yang buat dengan akhiri korban pun kami ucapkan terima kasih banyak-banyak sebab bagi sokongan. Tapi sebenarnya siapa yang nak buat dengan kami, insya-Allah kami akan cuba buat yang terbaik. Tapi kalau tak buat kami pun tolong buat korban. Yang penting buat korban. Insya-Allah. Okey Mi, bila kita bercerita dah tadi berkenaan kesedaran untuk berkorban, semua mungkin dah faham, dah jelas, insya-Allah kita rasa. Dia semangat dah ni, semangat dah ni. Semangat dah, nak bangun dah ni, nak pergi daftar dah ni, nak cari link dah ni, nak buat korban. Cuma dalam masa yang sama, apa pesanan sikit kepada orang tengah duk semangat nak buat korban ni, mungkin dengan kita, mungkin nak buat kat tempat sendiri. Kita takut ada golongan, bukan takut, memang ada, industri memang akan ada benda ni. Akan ada golongan yang ambil kesempatan. Jadi, macam mana dengan cara yang terbaik untuk kita detect mereka ni scam ataupun tidak, ataupun buat secara telus ataupun tidak? Mungkin boleh bagi tips sikit selama duk buat pengurusan. Pengalaman kita lah, kita cerita berdasarkan pengalaman. Ni mungkin kami berdua nak cerita berdasarkan pengalaman, tidak menunda jari pada mana-mana pihak. Pengalaman hak kami lalui sendiri maneh perik. Senang cerita. Maneh perik. Yang ni memang kita tidak, kena ulang. tak apa tunding jari kat siapa. Betul, bila cerita bab korban, ramai bersemangat. Tapi kena ingat, janganlah judge. Yalah, bila main-main nak buat satu kebaikan tu, ada ujian, kita terus cakap, tu tak apa buat lah. Jangan macam tu. Itu ujian yang Allah nak tengok. Tahap mana kita punya level kekuatan, kesungguhan tu. Jadi, lagi banyak ujian, lagi kita kena
kuat Kuatkan hadapi. semangat. Okey. Yang pertama, mungkin bila kita sebut pasal korban, macam kami cakap daripada awal, kami sepakat, kami setuju berdasarkan tuntutan sunnah Nabi SAW, korban yang terbaik adalah korban yang kita buat sendiri. Betul. Mai kandang akhiri ni, dekat Bempagar ni, Pilih sendiri. kami nak pilih sendiri. Tu lembu kami. Nak pilih sendiri. Tu lembu kami. Siap-siap. Cok, tak kira lah nak tanda kan, nak ambil awak balik terus ke. Kalau ada tempat nak belah kan, ada lagi sebulan kan, awak balik, tak mau tinggal kat ni, kami akan jaga basuh, mereka bagi jamu makan apa semua sampai raya korban. Itu yang terbaik. Awak balik, sembelih sendiri, lapar sendiri, urus sendiri, itu the best. Kalau contoh tak tahu tempat nak uruskan di mana, boleh buat dengan kita. Kita ada buat setiap tahun dekat Kiblah. Betul. Kita ada 2-3 tempat kita buat kan, pengurusan korban perdana. Mai duduk sembelih kami, lapar dengan tim-tim kami bantu. The best. Tu yang pertama. Betul. Tapi sekiranya kita faham, sebenarnya ramai majoriti yang dia di kumpulan yang kedua. Betul. Nak buat juga korban ni, kami ada kesedaran ni, tapi kami tak ada masa. Macam mana kami nak buat ni? Dia main tanya, Tuan Haji kami tak ada masa. Tuan Haji boleh nak cari macam mana kami nak percaya, macam mana supaya tak tertipu dan sebagainya. Yang tu yang kita kena teliti betul-betul. Contoh macam tadi, salah kita ada buat travel agency kan, kita tahu. Travel agency ni nak buat, lah ni nak kena cari syarikat ada lesen, syarikat yang sekian-sekian ni tak ada rekod, baik rekod apa. Dalam korban, tolong kami berdua ni nak minta tuan-tuan dan puan yang menonton video ni, yang follow podcast Ruhlah kami ni, tolong jangan ambil sambil lewat. Ambil teliti juga. Tak mau supaya ibadah korban ni, ibadah kita cerita ni kesedaran, kesyukuran apa semua. Betul. Tiba-tiba mai tak nak datang korban. Bagilah, tolong settle lah semua. Kami malah fikir dia ambil mudah. Benda tu benda yang sangat-sangat merugikan. Kita tak dapat feel. Betul. Benda yang kami duk cerita daripada awal ni, kami nak ajak sama-sama kita rasa perasaan feel tu. Kita buat sendiri. Dia ada feel lah. Feel pas. Serah kat orang pas. Itu benda yang kita nak elakkan. Kalau boleh buat yang terbaik. Tapi kalau tak mampu, nak orang uruskan, nak Al-Khairi uruskan, pastikan pergi pejabat Al-Khairi ke, jumpa dengan pegawai ke, lepas daftar tu minta butiran, mana bukti resit, mana bukti ni, mana bukti ni, gambar sembelihan, video sembelihan, apa. Pastikan benda tu daripada A sampai Z, pastikan semua teliti dengan betul. Barulah dapat, orang kata apa, feel tu. Betul. Sebab, kita nak cerita banyak pengalaman. Kami berdua pengalaman dulu pernah uruskan korban start daripada Mekah. Betul. Menguruskan korban, menguruskan dam haji setiap tahun. Kami pengalaman menguruskan macam dah cerita tadi dekat Uganda. Di mana lagi? Tanzania kita pernah. Arakan, Myanmar. Di Asia India. Pun ada. Di Kemboja pernah buat. Banyaklah negara-negara, ada beberapa kita pernah listkan hampir belas. Dan di Malaysia sendiri pun di beberapa negeri. Sebenarnya pelbagai cara dah. Pelbagai ada yang kita buat korban perdana setempat, ada yang kita agihkan secara banyak-banyak, kita tengok ada pro and con dia. Ni kita mudah sikit nak urus, ni agak susah nak urus. Jadi benda tu sebenarnya kita dah belajar. Ikut tahun kita ni, kita tahu macam mana kita nak detect dia ni boleh buat kerja ke tak boleh buat. Ni macam mana timbangan. Hampir tepat dah kita kira. Kita sampai tahap sekarang ni sampai tahap ada timbangan lah. Mungkin boleh cerita kat tuan-tuan perempuan ni. Kami ni punya nak mencari ketelusan tu sampai kami cari penimbang, buat timbangan berat lembu yang ada. Tapi kalau kata 1000 tu, jujur cakap tidaklah buat pada 1000. Kita buat secara general. Kita akan tengok beberapa kategori. Mungkin ni kategori lembu kecil, kategori lembu sederhana, kategori lembu besar. Dia nampak satu size, nampak satu kategori. Dan mereka ni orang tahu yang jaga-jaga lembu ni lebih pakar dalam bidang ni. Jadi kita akan timbang secara rawak, tengok supaya menembati apa yang kita nak tu. Betul. Barulah kita boleh untuk kita kenal pasti ataupun kita boleh buat amanah yang kita janji dengan pelanggan-pelanggan kita ni, peserta-peserta kita ni, sebab kita memang dah ada average berat dia. Betul. Kalau berat sampai 280 sampai 300 sebagai contoh. Jadi 200 sampai 250 ataupun kambing 35 sampai 40. Jadi kita tahu dah, okey, berat ni memang seperti mana yang kita dah akad daripada awal dengan para peserta kita. Bukan sekadar kita ambil kosong, okey, berapa ekor kambing? 10 ekor kambing, okey, kita sembelih 10 ekor kambing. Tak. Kita tengok, sebab itulah pemilihan haiwan kurban. Kita datang berkali-kali kat sini. Sampai kita cerita tadi kita timbang berat. Bukan sini saja, sampai ke sana. Betul, sampai ke sana. Uganda di India, di Uganda. Betul.
Sampai kita nak tahu betul-betul, kita nak kenal pasti, okey, ni dah cara yang terbaik yang kita boleh buat. Dan kita nampak bukan tak ada, langsung ada, tapi kita di antara yang awal start untuk tekankan berkenaan akad Betul. dengan Betul. peserta-peserta. Mungkin kita boleh bagi guideline dekat kita punya penonton-penonton. Macam disebut tadi, terlibat Betul. jersey, dia ada guideline dia. Betul. Kalau untuk korban, sekiranya nak buat dengan syarikat korban, kita letak apa guideline juga. Yang pasti bagilah syarikat tu syarikat yang berdaftar. Betul. Bukanlah nak kata buat pada wakil kepada individu tu tak boleh. Tapi susah kita nak track. Adakah dia buat dalam keadaan yang betul? Melainkan dia tutup imam kampung hak buat dengan kita nampak dengan mata, tu lain. Ni nak pas untuk buat di negara yang ketiga. Pastikan syarikat tu berdaftar, ada lesen, ada ketulusan, ada rekod yang baik. Maksudnya dia dah buat, dipercayai, ada feedback yang baik, telus. Yang tu. Lepas tu pastikan juga syarikat ni syarikat yang ada orang kata apa, akad. Benda ni benda yang sangat-sangat penting. Basic orang tak nampak, tapi benda ni Basic. sangat penting. Boleh tengok dekat, alhamdulillah lah, kalau orang kata apa, kita ni sendiri boleh buka dekat Facebook Ustaz Lariba contohnya kan. Setiap tahun nak buat review berkenaan dengan akad Ustaz Lariba. Antara yang istiqamah setiap tahun Facebook Ustaz Lariba. Mungkin orang tak kenal, dia merupakan salah satu pakar muamalat. Pakar muamalat yang dia buat saya makan, nak tengok siapa ada akad, syarikat mana tak ada akad. Dulu pernah satu ketika tak ada syarikat yang ada akad, tiba-tiba ada 2 syarikat ada akad, tiba-tiba 15, tiba-tiba akad tinggal 2 balik. Pelik sebab apa? Dia pakar muamalat, dia yang check. Oh, ni ada pengurangan kat sini, ada penambahan. Baik. Dan alhamdulillah, al-khairi setakatlah pegang ranking. Alhamdulillah, kita bersyukur. Kita bersyukur sebab kita ada penasihat syariah tu. Kita jaga ranking kita still nombor 1, nombor 1, nombor 6 dah berapa tahun dah. Betul. Kat 5 tahun dah kita dapat ranking tu, alhamdulillah. Jadi pastikan yang ada akad yang telus. Sebab apa? Kadang-kadang akad ni boleh katakan semua syarikat yang rasmi menega memang ada akad, term and condition dikira akad. Tapi adakah akad tu menepati syariah yang ditetapkan? Maksud macam Saran sebut tadi. Sembelih buat di mana? Betul. Penerimaan tu macam mana? Seh lembu tu macam mana? Apa jenis haiwan? Kalau sekadar akad saya bayar 320, settle. kerana Allah. Kerana benda tu tak sampai. Mungkin saya bayar lembu, tiba-tiba sembelih kambing. Betul. Jadi sebab itulah. Kalau tengok, boleh buka website Al-Khairi, tengok kami tetapkan. Boleh baca akad kami, boleh study akad kami. Kita letakkan harga. Sekian-sekian lembu saya ni. Harga sekian-sekian macam ni. Mungkin boleh juga kita lalang, kita declare. Kalau ada lagi pakar-pakar muamalat lain, dia tengok kita punya akad tu, mungkin dia kata, oh ni ada kurang sikit. Mungkin boleh suggest. Kita kami alu-alukan. bincang pula dengan pakar muamalat kami, kita duduk semeja, kita tengok. Oh yang ni betul, kena ada tambahan. Yang tu memang kita alu-alukan sangat. Yalah, dan kita ada penasihat syariah. Macam tadi saya katakan, company dah ni trusted. Lepas tu kena ada akad. Lepas tu kalau ada penasihat syariah ni maksudnya bukanlah satu tuntutan atau kewajipan. Tapi macam kami meletakkan penasihat syariah sebab dia akan menasihat dari semasa ke semasa. Oh ni hampa buat ni, kena ubah sikit. Oh ni. Dan akad yang kami buat ni adalah akad yang telah disahkan oleh penasihat syariah kami. Pakar muamalat bank, saya terlupa nama bank, Dr. Sufian. Pernah juga disemak oleh pakar muamalat juga, Dr. Zaharuddin pernah semak dan mengesahkan kami punya akad. Jadi sebab itulah bila ada pakar muamalat lebih baik. Betul. Tapi kalau tak ada pakar muamalat, tak apa, ada akad pun dah cukup baik. Kemudian tambahan-tambahan yang perlu kita nak semak ni, nak pasti telus tak telus ni, pastikan ada bahan bukti. Tak kiralah dari segi gambar, dari segi video, dari segi bukti. Tak cukup, ingatlah, tak cukup sekadar CJ. CJ ni siapa pun boleh buat. Boleh saya print, saya chop hari ni boleh. Siapa yang mengiktirafkan CJ tu. Jadi tak cukup. Yang lebih baik adalah gambar, bukti sembelihan, agihan dan sebagainya. Lepas tu, alhamdulillah. Baru kita selesai. Kalau tidak, kira kalau dia bagi gambar, dia bagi video, dia bohong juga kita. Contohlah, kalau ada orang nak menipu dia macam-macam cara boleh menipu. Dia bohong kat kita, yang tu baru kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting kita dah usaha sebaik mungkin untuk pastikan ibadah kita diuruskan sebaiknya. Itu apa yang kita harapkan lah. Dan itu apa yang kami sarankan kepada para penonton kami. Kalau nak buat sendiri, terbaik. Nak buat dengan kami alu-alukan. Itulah guideline kami. Kalau nak buat dengan syarikat lain, pastikan menepati guideline yang dah kami ceritakan tadi. InsyaAllah.